Betul lah bak kata pepatah Grab driver. Awal-awal bulan Ramadan job agak sendu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anda bersama saya lagi Aman Aceh di channel Nasi Drive Box. Hari ni hari ke-3 Ramadan 1446 Hijrah. 3 Ramadan 14 Ahad, Isnin, Selasa. 3 Ramadan 1446 Hijrah. 5 Ramadan 1446 Hijrah. Hari ni 7 Ramadan 1446 Hijrah. 8 Mac 2025 hari Sabtu. Dah lama kita tak grab hari Sabtu. Baru hari Selasa. Semalam kita punya prestasi kurang memberangsangkan atas perkara-perkara yang kadang-kadang ujian yang diberikan Allah SWT untuk kita hadapi bulan Ramadan ni. So hari ni kita keluar lagi. Sekarang 7.16 pagi. So kita 207. Minyak daripada penuh tadi. Sekarang tinggal berapa? Kurang 2 bar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Online kita main open game juga. Tapi kalau rasa-rasanya kan tak nak pergi Damansara lah. Ada tak Damansara kat sini? Ni Bukit Damansara. Sudah masuk. Baru nak buat RM15.20. Pergi mana? Saim Dabi, Bukit Kiara. Let's go. Berapa jauh? 5 minit 1.2 kilo. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mana nak pergi ni? Kita rehat dekat sini dulu. Tengok boleh masuk ke tak boleh masuk. RM17 6 seater. Jalan Raja Laut masuk KL 6 seater RM17. What? Lagi murah daripada ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jalan je lah. On Jalan Bukit Kiara 1, then turn left. Assalamualaikum. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Jalan Raja Laut 20 minit jalan jam lah ni. In 100 meters, turn right onto Jalan Bukit Kiara 1. Alhamdulillah. Alamak, kat sini tak ada berhenti lah. Apa ni tak betul lah tu. Grill City Management. Pergi
mana? Arriving in 4 minutes at 8:17 Kota AM. Damansara. Kenapa asyik dapat Kota Damansara je kan 3 hari ni? Hello. Hi, good morning. No, 9 AM. Alhamdulillah. Nanti kan kita tengok masa perjalanan untuk trip ni berapa lama. Kita akan tengok balik. Kita offline ni nak pergi toilet dah rasa nak terkucil. Kita cari toilet dulu. Okay, alhamdulillah kita punya 3 booking RM51.20. Kita tengok berapa lama masa dia ambil dan berapa jauh jarak kita jalan. 43.2 km, 1 jam 52 minit, 11.4 km per liter. RM51.20. Pergi kucing dulu. Sebelum kita gerak, kita tengok dulu harga. Sebelum ni kita tak tengok harga. Harga dia agak rendah jugalah. Kita tengok pergi Suria KICC daripada Thomson Hospital. RM24. Ini main belas-belas je ni. RM24. Pas nama bayar dapat kereta 4.8 sen. RM19 juga. Wah, ni murah. Pergi KL Central. RM18. Tengok tu. Low. Hijau turun bawah tu. Harga murah. Booking masuk One Residency. Pergi Riuman ni. Tengok RM7. Ambang dia RM5.60. Kita tengok berapa jauh. Pick up 3 minit 750. Let's go. Hello, morning. Take the next right toward Jalan PJU 7/1. Go. Head east toward Lorong PJU 7/15 B.
sekarang kita dekat TTDI. Jarang kalau kat TTDI ni sunyi macam ni ya. Lagi-lagi dah dekat pukul 11.30. 11.27. Kriuk 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 kriuk. Betul lah bak kata pepatah Grab driver. Awal-awal bulan Ramadan job agak sendu. Jom masuk. RM12 pergi mana? Let's go. Hello. Mas Bonfire. Boleh. Saya masuk. Oh, saya masuk eh. Oh, okay, thank you. Have a nice day. Anak you ke. Okay, sekarang kita dekat jalan apa ni ya? Menara Bostad. Kita nak tengah memancing sekarang ni. Kita dah tarik pancing. Tengok kena kata kena. Kena kata kena. Kena kata kena. Kena tak kena. Kena tak kena. Kena tak kena. Tengoklah nanti macam ni. Rezeki. Jam sekarang menunjukkan pukul 12.06. Alhamdulillah. You pay, already pay. Grab pay. Betul? RM7. Alhamdulillah. Sampai KLIA.
pendapatan kita hari ni setakat ini RM128.40 140. Kita masuk ke LAI. Kita masuk landside. Nombor dah masuk. Nombor dah masuk. Nombor dah masuk. 1525. 1500. 300 minit. Okey, sekarang 148. Nombor tu situ 47 1451 1475 153. Kita pergi solat dulu. Let's go. Alhamdulillah, macam mana kita mahu, dia tak keluar daripada skrin dia tu. Sekarang kita berada dekat nombor 1325 1301. Sekarang pukul 2 suku. Tadi kita masuk pukul 1.40. 1.40 kita masuk 1.40, 2 suku, 35 minit. Hujan di KLIA Landside. Nombor sekarang 950. Alhamdulillah 6.26 selamat sampai rumah. Kita punya meter 421.2 km 421.2 km selama 2 hari jalan. Minyak kita ada lagi 3 bar. Kita punya pendapatan hari ini RM183.20. 8 booking. Kita start 7.16 sampai 6.30 kat rumah. Untuk 2 hari 325.6 pusin, 16 job, 421.2 km. Kita tolak dengan 13 kilo rasanya. Jadi dalam 400 km dapat 325. Alhamdulillah 2 hari bulan Ramadan. Perjalanan 2 dan 3 Ramadan 1446 Hijrah. Alhamdulillah. Selamat berbuka puasa. RM29 28.788. Pakai minyak penuh. Kita tengok masih akan datang berapa. So tadi isi minyak RM59, kira RM60 lah. RM60 modal untuk RM60 modal untuk selama 2 hari perjalanan. RM325.60 410 km. Minyak RM60. Alright. Terbaik, alhamdulillah. 7:17 pagi.
kita semalam isi minyak penuh dan kita dah jalan sejauh 168.3 km. Pendapatan kita semalam RM5 hari bulan RM139. Kita buat separuh hari je First trip pergi KLIA. Lepas tu saya tak tunggu, on the way balik dekat Dengkil dapat. Daripada Dengkil pergi ke Kepong 6 seater. RM55.98 km, RM87.20. Alhamdulillah. Lepas tu balik rumah. Pancing tak kena, balik rumah. Jadi 168.3 km, RM139. Hari ni kita tengok berapa kita dapat dan berapa jauh kita pergi. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Online. Jom masuk. RM12.80. Pergi mana? Hulu Langat. Ceras. Allah mak, pagi-pagi pergi Ceras ya. Let's go. Lepas main Zohor tadi perasan ayah tangin angin tayar. Kat belakang kurang angin. Lepas tu bila isi memang betul lah kurang angin. Cek balik, rupanya ada skru kat belakang. Oh, sini. Tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Paman Aceh di channel Nasi Droidbox. Hari ini 7 Ramadan 1446 Hijrah, 8 Mac 2025, hari Sabtu. Dah lama kita tak grab hari Sabtu. Pukul 7.57. Tadi kita pergi isi minyak, kita pergi basuh kereta. Basuh kereta sekarang pun Alza RM15. Kita isi minyak penuh tadi, kita kosongkan trip. Alright. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita online. Hari ni kita main open game jugalah. Open game juga. Hari Sabtu RM20 pergi Subang. Tak nak lah. Remove. Kita main open game. Important renewal. Sekarang 31 Mac. Siapa yang tak berkesempatan untuk renew EV, untuk tukar status AB kepada AH, sempat lagi buat sebelum 31 Mac. Grab baru memanjangkan lagi tempoh untuk kesenangan anda EVP pada masa akan datang. Alhamdulillah maknanya Grab bagi peluang lagi sampai 31 Mac untuk sesiapa yang belum tukar status kenderaan daripada persendirian kepada e-hailing, AB kepada AH. So siapa tu boleh buatlah bulan puasa ni. Pergi yang mana kena buat puspakom, buat puspakom. Yang mana dah siap puspakom semua, tinggal pergi dekat pejabat PJ je saya. ICT Mall RM20, 80 sen. Pun tak nak juga.
Syukur. Sekarang kita dekat Taman Sekamat Kajang ini. 8.35 pagi, 20.6 km. Kita punya RM18.20. Tak ada 5 minit kita gerak. Alhamdulillah dia juga masuk. RM13. Pergi mana? Taman Desa Kuala Lumpur. Let's go. Pergi KL balik. Then in 70 turn right onto Jalan Sungai Sikamat. 3 minit, let's go. Tak sekarang ni. Saya tengah reading, tetapi proofreader Alhamdulillah, sekarang pukul 11 ngam. Kita punya earning RM82.20, 9 booking. Start pukul 8 minit. Pukul 8 start tadi. First trip saya cancel sebab lambat sangat. So, sekarang pukul 11 tepat. 8, 9, 10, 11. 3 jam RM79.20. Itu tambah RM3. Gerak masuk booking. RM11.20 pergi mana? Sunway Velocity masuk ke balik, jom let's go. Ui lahai. Oh, kena cancel. Kita kena cancel. Itu tempat jual tudung ke tempat jual baju ah? Apa Giza ni ah? Oh, tu dia Shopee Raya. Shopee Raya. Prestasinya kita nak rehat kucil 78 km, 2 jam 56 minit, 12.6 km per liter. Alhamdulillah, pukul 3.45 sampai rumah. RM121, 121.9 km. Minyak turun 2 bar.
Kita punya hasil RM99.80. 11 booking. Start daripada pukul 8 sampai pukul 3:08 tadi last. Alhamdulillah. Tapi ini Sabtu yang paling rendah saya pernah dapat lah. Tak apalah, kita ada urusan malam ni, so kita balik awal. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Untuk minggu pertama bulan Ramadan, kita mula dengan hari 3 Mac RM140.40 8 job. 4 Mac 8 job juga RM183.20. Hari Rabu kita buat separuh hari je 2 job. RM139.20. Hari Khamis 10 job RM114.40. Hari Sabtu 11 job RM96.80. Ini Sabtu yang memang tidak. Jadi jumlah semua 676 untuk minggu pertama bulan Ramadan. Ini pun kerja jalan malam tak jalan, petang tak jalan, balik petang. Alhamdulillah. Tapi yang pastinya memang agak slow dan harga tambang memang agak murah.